Sorotan berita setakat jam 8 malam Isnin 15 Disember 2025. Sidang Dewan Negara hari ini meluluskan Rang Undang-Undang Perbekalan 2026 di hadapan Speaker Awang Bini Awang Ali Basah. Bertemakan belanjawan rakyat, ia memperuntukkan perbelanjaan awam sebanyak RM470 bilion termasuk RM338.2 bilion bagi perbelanjaan mengurus dan RM81 bilion bagi perbelanjaan pembangunan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata mesyuarat khas Menteri-Menteri luar ASEAN yang dijadualkan berlangsung esok ditangguhkan kerana Malaysia sedang menyelaras serta memantau perkembangan ketegangan di Thailand dan Kemboja. Sebelum ini, Anwar dilaporkan berkata Malaysia akan memanggil mesyuarat khas Menteri-Menteri luar ASEAN dalam masa terdekat untuk menilai situasi semasa dan menyokong langkah meredakan ketegangan di rantau ini. Menteri Peladangan dan Komuniti Johari Ghani berkata kerajaan akan mempercepat dan mempermudah proses kelulusan lesen aktiviti untuk industri bahan api penerbangan mampan bagi menarik lebih ramai pelabur asing ke Malaysia. Minggu lalu, Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa mendedahkan bahawa pertumbuhan pengeluaran SAF global dijangka perlahan dan mencapai 2.4 juta tan tahun depan. Presiden UMNO Zahid Hamidi menegaskan UMNO tiada hubungan langsung dengan DAP susulan desakan MCA supaya Parti Komunen Barisan Nasional tidak meneruskan kerjasama dengan DAP pada PRU16. Beliau sebaliknya berkata kerjasama terjalin dalam kerajaan perpaduan adalah antara BN dengan Pakatan Harapan. Projek pembangunan semula yang melibatkan penempatan kaum India di Batu Cave akan diteruskan dengan perbincangan lanjut mengenai perancangan, pembinaan dan pemindahan penduduk akan diadakan. Bulan lepas, sekumpulan penduduk dari penempatan itu menyerahkan memorandum kepada Istana Selangor bagi memohon perlindungan diraja daripada pengusiran yang bakal berlaku. Demikian serotan berita untuk malam ini. Untuk maklumat lanjut, layari FMT dan ikuti kami di sini.